Dan malam tu Adam terdengar orang ketuk pintu. Dan cara ketuk pintu tu ketuk pintu yang kuat. Pam 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 pam. Adam pun heran lah, siapa pula duk main ketuk pintu ni. Jadi Adam pun turunlah nak buka pintu bawah. Waktu tu memang tengah malam dah lah. Dan bagi dia mungkin adik ipar dia, pak mentua, mak mentua dia ni tak sedang lah kot ada orang ketuk pintu. Dia pun tak gerak lah bini dia. Mungkin dia tak mahu susahkan bini dia lah. Dia pun pergi lah buka pintu nak tengok siapa ni tengah malam duk ketuk pintu. Sumpah tak ada hari esok ni. Bila dia buka pintu, tengok tak ada siapa pun kat situ. Adam terus meremang bulu roma dia ni. Naik meremang bulu roma, cering habis. Adam tutup pintu, kunci selak tu, terus dia naik atas. Dia naik atas, dia duduk baca doa apa yang boleh, kemudian dia tidur balik. Pagi tu waktu sarapan, Adam tanyalah dekat pak mentua dia, mak mentua dia, adik ipar dia ni semua ni lah. Semalam ada dengar tak bunyi orang ketuk pintu? Semua jawab, tak dengar pula. Dia dengar semalam kuat. Bila dia buka pintu tak ada siapa. Pak mentua dia ni renyeh lah, senyum je lah. Tu salam perkenalan lah tu kat hang tu. Hawa beritahu, rumah ni memang macam ni. Depa daripada zaman sekolah lagi duk hadap benda-benda macam ni. Dah biasa dah. Jadi Adam pun faham lah situasi rumah tu macam mana.